Dia ikut. Oh. Ambil. Ni kasak. Ni kasak. Alright. Tak saat aku nampak dia main kat tepi-tepi tu. Kalau ya. So aku nak pergi try tengok. Mampu habis cengkerik aku. So buah ni yang kemarin ada lagi. Aku nak main kat tepi-tepi ya. Dah dia duduk tepi-tepi ya. Bawa juga pelampung. Bawa juga laduk. Nah, kita try tengok. Aku pakai buah hara dulu. Tapi tu dia main rapat. Rapat tepi sebab ayak. Kemarin hujan. Petang ke malam. Hari ni agak keruh. Sungai ni memang sungai atas. Kalau hujan ni mesti keruh. Aku nak usah-usah tengok dia duduk kat mana. Dia main kat tepi-tepi sebab ayak ni agak laju. Tapi taklah laju sangat. Boleh lah kan. So nak cepat aku kena cari dia. Nampak dia duduk kat mana tu. Cepat sikit. Kita memburu kalui hari ni. Tu lah, kena slow-slow. Tidak nanti dia terkejut. Dua kali lah aku main tengok dia timbul. Aku balik ambil rod. Aku main pulak tengok pun dia timbul juga. Tak berani nak tinggal kot kita pun. Tak tahu dia main kat mana. Kat sampah-sampah depan tu pun boleh jadi juga. Kecil ke apa? Tengok pula. Aduh, dia main tarik-tarik itu lah. Kecil semua ni. Betul. Kecil. Aduh, dekat-dekat weh. Belik dia. Tu dia belik lagi. Jenis suka belik-belik ni payah. Pangkali yang belik. Kecil weh. Tadi punya besar. Aduh. Besar ni je. Saat ni aku lepas balik. Alah, besar ni je weh. Alah. Besar ni je. Mana gajah ni. Besar ni je. Aku lepas balik lah. Bye. Terpacuk tuan-tuan. Aku ternampak terlibat toman kat sana. So aku naik dah ambil setak aku ni. Aku pun tak tahu dia nak makan ke tak. Sampai mana dah entah. Oh tu depan tu ke. Aku tak tahu dia sampai kat mana. Saja nak layan. Tu kuasa duduk kat situ kot. Tu kena tengok tempat-tempat yang boleh baling. Duduk bawah rumput lah. Tu kuasa duduk kat situ tu depan aku tu. Ujung tu sebelah sana. Aku duduk mengusah kalui tadi. Nampaklah kalui ada sekong tu kasak buat timbul. Tiba-tiba toman lalu. Tak usah sekejap sebab aku pakai kereng. Pakai kereng macam aku nak balik rumput tu. Jauh ni nak balik. Tu ikan pok tu. Lampam pun lari. Laju nak lari.
Mana dan? Gila ke? Tu dia anak besar ni. Oh wah, ibu dia. Tu dia anak besar ni. Oh wah, ibu dia. Tu lah. Anak besar lah. Time orang nak mengai ni dah sangkut dah pada jadah peluk. Tu dia anak. Anak besar tongkoi ya. Anak besar kereng aku. Anak besar kereng aku. Mana dia nak layan dah. Itu. Very good. Oh. Oh dia weh. Oh weh, tercabut. Aduh. Lepi dekat rebah tu. Tu dia terus pergi. Aduh. Macam ni ke. Ya, tak tahu nak pergi mana. Dia ingat aku pula mak dia. Mak dia lari lah. Pandai dia pergi cari kayu-kayu. Pasal dia dapat balik tu mak dia. Mak dia pergi duduk dalam kayu tu tak. Tu nampak dia pahala pergi sana. Kangkang kayu. Kayu dah kayu bodoh. Dia tahu dah mak dia duduk ton. Aku baru nak feeling. Oh, dua-dua kangkang weh. Bawah kangkang. Atas pun kangkang. Sebab tu aku tak kunci drag. Salah kucak ayam kan. Tak ada rezeki weh. Dia try pergi ikut-ikut. Ikut ada mau weh. Kita nak umbut lah pelan-pelan. Dia lari dekat kayu ni. Aduh, kasut ni tu. Ini kat umbut tu. Minggu depan tu duduk ni lagi banyak. Nampak beralun tu. Gila dia. Tapi cari dia. Aku nampak dia. Ambil. Lalu kecil dulu. Balik bola keren boleh. Nampak tu. Kalau nampak dia kejap lah. Kecil dah pula weh. Balik tu habis nak. Habis sangat weh. Kecil dah. Tak ada lah pula aku punya ni. Nah, pergi balik. Ali jangan ambil kan.
Pelampung aku jatuh. Tu pelampung aku nampak. Aduh. Jatuh lah pula pelampung aku. Pakai apa pula pakai kayu lah. Boleh. Kecil sangat nak ambil pun. Tak nampak. Kalau dia tak nampak dia. Memang ada spot dia belah. Yang tu lepas tu lagi. Tapi kan. Aku kena bapak monster apa lagi. Padu. Dia orang kata tapi habis. Oh lambatlah kayu ni nak himpit di tepi. Ambil. Ni kasak. Ni kasak. Ni kasak. Pendek dia. Tengok. Dia nak pergi beli kayu. Ni kasak. Alhamdulillah. Ni kasak. Ni dia telan tu. Alhamdulillah. Tu dia weh. Padu dah weh. Baru kita kata padu. Dia balik hantar tu. Telan lah pula. Padu weh. Aduh, terkotek tepi-tepi ni. Nampak dah tepi rumput tu. Tak bawa gerik pula, bawa gerik senang sikit dah. Aduh, penat habis jalan balik. Hari ni aku pakai batakai satu Aku pakai siruk rambut lebih kurang jengkai lebih sikit. Tu, ada lagi. Tak, pulak tinggal sana. Tunggu tu lagi kasak main tengah. Duduk main tepi rumput. Ayam naik. Dia duduk main tepi-tepi rumput-rumput tu untuk makan pucuk-pucuk rumput. Nampak je hitam. Oh tu. Lari ke dah. Aduh. Alah, tunggu tepi. Weh. Loh. Kelampar mai ambil. Aku ingat dia dah. Api tu. Ikan lampar mai makan. Panas-panas dia main bawah tadi. Jarang-jarang dah dia timbul. Nak mencari pun susah kok. Yang kali lah aku sambung. Alright guys, terima kasih banyak-banyak yang penonton, yang dah subscribe, yang like, yang share, komen-komen. Lama dah aku tak buat video. So jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.